Puan Aminul Huda bin Hassan Seri Gading. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bangsa Johor bijaksana, soalan nombor 3 dari Seri Gading. Pantun ke betul? Okeylah, bolehlah. Silakan Menteri. Macam biasa pantun jawab kemudian. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sentiasa komited memastikan dakwah Islam benar-benar bersifat rahmatan lil alamin dengan menyediakan persekitaran ibadah yang inklusif, selamat dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat termasuk warga emas dan juga OKU. Sehingga kini majoriti masjid dan surau yang berdaftar di bawah pentadbiran Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi telah menyediakan pelbagai kemudahan asas mesra warga emas dan OKU. Malah sebahagiannya telah memenuhi keseluruhan kemudahan yang disenaraikan termasuk tempat letak kenderaan khas, tempat wuduk khas, bilik air khas, laluan khas, kerusi solat khas, Al-Quran Braille dan kerusi roda. Terdapat juga masjid dan surau yang menyediakan mesin Automated External Defibrillator AED seperti di Masjid Ar-Rohah Kerinci dan Masjid Amaniyah Kepong. Kerajaan akan terus mempertingkatkan penyediaan kemudahan ini secara berperingkat selaras dengan unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia bahawa Malaysia dijangka mencapai status negara tua menjelang tahun 2030 seperti yang dibincangkan sebentar tadi. Buat masa ini, kerajaan memberikan keutamaan kepada usaha memperkukuh penyediaan serta menaik taraf kemudahan mesra warga emas di masjid dan surau melalui mekanisme pembiayaan sedia ada, termasuk peruntukan penyelenggaraan, dana dan kutipan masjid, sumbangan masyarakat serta bantuan yang diselaraskan oleh pihak berkuasa agama negeri mengikut bidang kuasa masing-masing. Dari sudut dasar dan piawaian, kerajaan telah menyediakan kerangka perundangan dan garis panduan yang komprehensif, antaranya melalui Akta Orang Kurang Upaya 2008, Akta Jalan Parit dan Bangunan 1974, Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984, serta garis panduan perancangan reka bentuk sejagat Universal Design yang menjadi rujukan pihak berkuasa tempatan dalam proses perancangan dan kelulusan pembangunan masjid dan surau. Sehubungan itu, semua pembangunan baharu masjid dan surau perlu menyediakan kemudahan-kemudahan tersebut. Kerajaan juga telah memperkenalkan Standard Penarafan Masjid Malaysia SPMM sebagai instrumen penambahbaikan pengurusan masjid. Antara komponen yang dinilai ialah penyediaan kemudahan prasarana mesra warga emas dan OKU sekaligus mendorong pihak pengurusan masjid mempertingkatkan penyediaan kemudahan yang inklusif, selamat dan mudah diakses oleh semua jemaah dari semasa ke semasa. Pelaksanaan SPMM ini adalah melalui kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri selaras dengan bidang kuasa masing-masing terhadap pengurusan masjid dan surau. Dalam masa yang sama, kerajaan turut memperkukuh agenda masjid inklusif melalui Plan Tindakan Agensi Agama bagi OKU Muslim 2024 hingga 2028 yang memberi penekanan kepada pembangunan kapasiti warga masjid serta penglibatan komuniti OKU sebagai rakan strategik dalam pembangunan institusi masjid. Secara kesimpulan, kerajaan akan terus memperkukuhkan penyediaan kemudahan mesra warga emas dan OKU ini melalui pendekatan yang menyeluruh meliputi aspek pembiayaan, prasarana, piawaian dan tadbir urus agar institusi masjid kekal inklusif, selamat dan kondusif untuk semua. Sekian, terima kasih. Saya jemput Seri Gading. Terima kasih kepada Timbalan Menteri Agama. Kita sedia maklum bahawa warga emas ni ataupun orang OKU ni, warga emas terutamanya, inilah masa saat-saat ataupun tempoh mereka untuk lebih menumpukan ibadat di masjid ataupun surau. Pada waktu yang sama, warga emas ini memerlukan rawatan, kesihatan dan juga mungkin daripada satu sudut, kalau katakan dia nak bergerak jauh agak sukar disebabkan bukan saja dia warga emas, waktu yang sama dia mungkin telah kena stroke ataupun susah nak bergerak dan sebagainya. Jadi apa yang jawapan daripada Timbalan Menteri tadi sangat bermakna kepada kami. Apa yang soalan tambahan daripada Seri Gading, adakah agensi-agensi lain dapat membantu untuk mengadakan program rawatan kesihatan ataupun nasihat dan seumpamanya
selain daripada memperkasakan jawatankuasa masjid dan surau supaya lebih bersikap mesra dengan warga emas dan juga OKU sewaktu mereka hadir. Kadang-kadang maklum mereka mungkin ada kesilapan dan sebagainya. Contohlah mungkin mereka terlepas tak boleh tahan lagi nak ke tandas, terlepas di dalam masjid atau surau. Mungkin itu menjadi satu bebanan kepada jawatankuasa masjid. Jadi apakah tindakan dan program yang dapat dilaksanakan untuk membantu perasaan orang-orang seumpama ini. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Sri Gading. Ada dua soalan. Yang pertama berkaitan kerjasama agensi lain untuk membantu golongan warga emas. Yang kedua berkaitan dengan memperkasa ahli jawatankuasa masjid. Ya, saya minta izin untuk jawab soalan yang kedua dulu. Untuk soalan kedua berkaitan dengan memperkasa ahli jawatankuasa masjid dan surau bagi memastikan institusi masjid ini mesra warga emas dan OKU. Kerajaan sentiasa memperkukuh keupayaan ahli jawatankuasa masjid dan surau ini melalui pelbagai program, ya, antaranya kursus, bengkel, sesi taklimat yang turut memberi penekanan kepada aspek layanan terhadap warga emas dan OKU, keselamatan dan pengurusan bantuan awal kecemasan, ya, sekiranya berlaku kecemasan. Saya ingin memberikan satu contoh program yang dikendalikan, yang dianjurkan oleh Yadim, Jawi dan Mawib, ya, secara bersama dengan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, iaitu program latihan kepimpinan inklusif dan kesaksamaan OKU yang dikenali sebagai Details kepada imam dan nazir seluruh, ya, wilayah persekutuan. Ya, usaha ini juga diperkukuhkan melalui pelan tindakan agensi agama bagi OKU Muslim 2024 hingga 2028 yang merangkumi pembangunan modul latihan, SOP ibadah dan garis panduan bagi memperkasa pelaksanaan konsep masjid inklusif di seluruh negara. Bagi soalan yang kedua pula, berkaitan dengan rawatan kesihatan, ya, kepada warga emas, saya mohon izin untuk soalan yang kedua ini saya akan dapatkan input daripada kementerian yang berkaitan dan insya-Allah kami akan berikan jawapan secara bertulis. Terima kasih. Baik, Kolakrai. Terima kasih Tan Senior Pertua.